Tak payah nak kepung lah. Terus dapat masuk, dapat berkubur dalam kota Mekah. Ini menyebabkan rancangan Malik bin Auf ni gagal. Dia nak serang umat Islam masa umat Islam tengah buat kepungan. Tapi rupa-rupanya kepungan tu tak lama. Sebab musyrikin Quraisy tak berani lawan. Jadi Malik bin Auf, dia ni satu orang pemimpin suku Hawazin. Suku Hawazin, dia bawa suku dia, puak-puak dia, dan ajak pula satu lagi puak, iaitu suku Saqif. Tujuan dia nak mengalahkan umat Islam. Jadi Nabi Muhammad menyediakan 12,000 orang askar untuk berhadapan dengan Malik bin Auf dari Najd ni. 10,000 tentera Islam yang datang dari Madinah, 2,000 lagi ialah tentera musyrikin Quraisy yang baru masuk Islam di Mekah. Jadi 12,000. Peristiwa ni berlaku 2 minggu selepas daripada pembukaan kota Mekah. Baru duduk sonok-sonok, tak sempat nak bersenang-senang lagi, dah nak kena perang pula. Baru 2 minggu dapat kota Mekah. Jadi tentera Islam pun bergeraklah ke tempat Malik bin Auf. Berlakulah peperangan. Tentera Malik bin Auf ni tak ramai. Tentera Islam ramai, 12,000 orang. Masa inilah tentera Islam diuji. Sebab tentera Islam menyangkakan mereka ni ramai, jadi dia datang satu perasaan, kita garanti menang. Senang-senang kita akan menang. Tak ada masalah nak lawan dengan suku daripada Najd ni. Kita 12,000 orang, apa masalah kita? Jadi mereka pun tak berapa ambil berat sangat tentang peperangan ni. Dah tahu dah nak menang mudah. Rupa-rupanya Tuhan bagi terbalik. Bila sampai ke medan peperangan, tentera daripada Malik bin Auf ni duduk di atas bukit. Mereka duduk di kawasan tinggi, senang mereka nak serang, senang nak panah. Dan mereka pula mengepung tentera Islam. 12,000 tentera Islam yang ramai ni kalah pertempuran. Sebab perasaan tadi tu. Sebab kita ni ramai, maka tak payah ambil berat. Jadi perlakuan umat Islam waktu itu telah menerima teguran daripada Tuhan. Dalam surah At-Taubah ayat 25. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan perang dan di Hunain. Perang yang berlaku ni nama dia Perang Hunain. Yang lawan dengan Malik bin Auf ni. Perang Hunain. Iaitu semasa kamu berasa megah kerana jumlah kamu yang ramai. Masa tu umat Islam 12,000 orang, rasa ramai lah ni, boleh menang senang-senang lah ni. Rasa megah semacam. Maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Kamu ramai-ramai jangan duk megah. Walaupun ramai tak ada faedah sebab kamu kalah perang. Dan bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu sebab kena kepung, kena kejar dengan tentera Malik bin Auf. Kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Sampai tentera Islam semua berundur. Asal-asal tadi duk rasa hebat sangat, terus kalah. Asal-asal tu duk rasa nak menang sangat dah. Jadi selepas umat Islam kalah, tentera Islam kalah, tentera Islam berundur. Yang tentera Malik bin Auf ni, dia pindah pergi Taif, duduk dalam satu kubu. Dia tak kejar pula tentera Islam ni. Jadi tentera Islam patah balik. Pergi pula ke kubu Malik bin Auf. Kepunglah kubu tu. Berlakulah beberapa pertempuran. Dan akhirnya, orang-orang Malik bin Auf ni, mereka secara sukarela meletakkan senjata. Sebab apa? Mereka ni ada satu perbincangan. Mereka tertarik dengan akhlak Nabi Muhammad. Tak payah hujah banyak-banyak, tak payah berperang. Tengok Nabi Muhammad, mereka dah terpesona. Terus, tak apalah, tak jadi perang lah. Kami nak masuk Islam. Masuk Islam balik. Selamat masuk Islam. Tak payah perang banyak-banyak. Sungguh pun begitu. Peperangan ini secara keseluruhannya dimenangi oleh orang Islam. Sebab orang Islam dapat 6,000 orang tawanan. 24,000 unta. Dia punya banyak, 24,000 unta. 40,000 ekor kambing. Serta 4,000 wakih perak. Banyak mana ni? Satu wakih 213 gram perak. Banyaklah keuntungan yang diperolehi oleh tentera Islam. Mula-mula tu kalah. Sebab rasa dah ramai sangat, rasa senang dah nak pukul ni. Kita ni 12 orang, dia seorang pukul senang ni. Rupanya yang 12 orang ni kena pukul teruk. 12 orang kena pukul teruk. Macam cerita Hang Tuah di Majapahit.
Bentara Majapahit ni dia tak suka dekat Sultan Melaka. Jadi dia pakat dengan 70 orang. Dia bayar duit, kamu tolong pergi mengamuk, bunuh Sultan. Jadi Hang Tuah tu duduk tahan. Hang Tuah seorang je. Macam mana seorang nak lawan 70? Rasa-rasa 70 ni menang dah ni. Yang 70. Kira kalau penampak seorang sekali pun Hang Tuah mati dah. Tapi Hang Tuah ni bijak, dia bawa lari masuk dalam lorong. Lorong pula sempit, seorang dia boleh masuk. Jadi yang 70 orang ni terpaksa queue berbaris. Nak masuk kena seorang-seorang. Masuk seorang lawan Hang Tuah, dia bunuh. Masuk seorang dia bunuh. Masuk seorang dia bunuh. Lama-lama habis 70 orang.